Saya ni kan boyfriend Ani. Ani tu kan anak mama. Tapi jujur tau Mas, selain saya suka dengan Ani, saya suka juga dengan mama. Mama janganlah marah. Kalau dah suka kan tak pakai logik akal. Okey, macam biasa geng, kita dapat penumpang. Apa-apa hal kita nak telefon dia dulu, nak bagi alasan, suruh sampai dia duduk kat depan. Kita call dia dulu Kejap. Hello, Assalamualaikum. Salam. Kak, akak dekat stadium Dekat stadium. Dekat sebelah depan dia Dekat depan. Kak, saya lagi 2-3 minit lagi sampai. Sebelum tu Kak, saya nak minta maaf dulu lah Kak. Tempat duduk belakang saya ni kotor. Tadi ada air extra jaw sumpah. Boleh tak tolong duduk depan Kak? Akak seorang ke berdua? Seorang je, seorang. Boleh tak Kak tolong duduk? Boleh lah, boleh lah. Boleh Kak Boleh lah. Okey, lagi 3 minit saya sampai. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Wih, boleh lah geng. Hai. Jom kita pergi ambil dia dulu. Tak jauh pun dekat stadium. 5 minutes later. Tu dia. Okay. Assalamualaikum. Salam. Sorry kan. Belakang tu kotor sikit tu. Tadi ada apa tu, power tu gaduh dengan boyfriend dia. Power dia gaduh dengan boyfriend dia. Ni betul lah pergi KSL Kalau tengok lokasi ni, hotel KSL macam akak ni bukan orang sini ni Tak. Akak bukan orang sini. Orang mana Kak? Akak bukan Malaysia. Oh, bukan Malaysia. Bukan. Mana? Singapura? Tak. Oh, bukan Malaysia, bukan sini Sini buat apa? Kita ada event Apollo 2 Fest kat sini. Maknanya akak meniaga event lah? Meniaga event. Kalau event-event ni kan selalu dia menjelajah satu Malaysia kan? Tak penat ke Kak? Penat. Tak, maksud saya, tak penat ke jadi cantik macam ini selalu? Tak penat ke jadi cantik macam ini selalu? Macam akak lah kan, pendapat akak lah kan, pasal lelaki ni macam mana? Nak tanya pendapat tentang lelaki ke perangai lelaki? Perangai lelaki lah. Kadang setengah perempuan dia tak suka lelaki perangai macam ni, kadang suka perangai macam tu. Perangai macam tu, perangai macam ni tu macam mana? Cuba describe. Sebab perempuan pun macam-macam perangai, betul tak? Ya. Kalau kata akak cakap dengan awak, kalau macam akak suka lelaki yang jenis jujur ke, jenis yang suka simpan rahsia ke? Awak suka ke perempuan yang tak jujur? Tak suka ke Kak? So, itulah jawapannya. Tak, dia kira macam ni tau. Tak kira lelaki atau perempuan, kita ni mahu yang terbaik dalam kehidupan kan. Pasangan ke kehidupan, kita mahu yang terbaik kan. So itu jawapannya. Oh, itu jawapan dia. Simple je Kak Simple je. Simple dan padat Kenapa Kak gelak Kak? Tak adalah, saya gelak sebab perangai manusia kan. Perangai manusia lah. Manusia ni berbeza-beza walaupun rambut sama hitam Ya, sekarang ni rambut macam-macam colour dah. Yelah, betul juga kan. Orang tak ada nak cakap dah, dulu rambut sama hitam mati lain-lain. Tak, sekarang ni rambut pun macam-macam colour dah. Tapi akak nak tahu tak, lelaki yang paling beruntung sekali kat dunia ni siapa? Siapa? Suami akak lah. Sebab dah berjaya memiliki bidadari secantik akak. Alhamdulillah. Jadi lama akak dekat Johor ni? InsyaAllah kita orang akan kembali ke Kuala Lumpur besok. Oh, besok? Besok last kita punya event lah dekat sini. Oh, besok last Tapi lepas tu kat mana? Ada plan? Lepas tu kemungkinan kita akan pergi ke Tanjung Karang. Lepas tu ke Pontian, kembali ke Johor. Oh, maknanya banyak sekitar main Johor juga? Sekarang banyak sekitar main Johor. Lepas tu kembali ke Pantai Timur. Pantai Timur.
Minta maaf Kak, saya nak buat panggilan telefon sekejap, boleh tak? Boleh, sila. Lagi bagus. Lagi bagus juga. Okay. Hello, Assalamualaikum Ma. Mama sibuk tak? Tak. Siapa adik? Ni sibuk belum balik lagi. Saya balik dulu. Mama sibuk tak? Tak. Ma, saya sebenarnya nak cakap sesuatu dengan Mama ni. Betul ke Mama tak sibuk? Ma, saya kan boyfriend Ani. Ani tu kan anak Mama. Tak, saya ni kan boyfriend Ani. Ani tu kan anak Mama. Tapi jujur tau Ma, selain saya suka dengan Ani, saya suka juga dengan Mama. Mama janganlah marah. Kalau dah suka kan tak pakai logik akal. Mama tak kisah kan? Saya suka Mama dengan Ani. Ada yang pelik ke? Kan nanti kita boleh jalan sama-sama dengan Mama, dengan Ani sekali. Aduh, Mama janganlah beritahu Ani. Yelah. Kan Mama janda. Iya. Tak apa, kita rahsiakan je. Jangan sampai Ani tahu. Alah, saya tahu Mama pun suka saya juga kan. Mama janganlah beritahu Ani. Iya. Tak adalah. Saya rasa orang di sebelah ni tak kenal juga Ani. Tapi yang penting sekarang saya suka Ani dengan Mama. No. Okeylah Ma, saya nak pergi ambil Ani dulu. Lepas tu saya nak pergi rumah Mama. Nanti kita boleh jalan bertiga sekali Mama. Oh no. Okey Ma. Okey, bye bye Mama. Salah. Bye bye sayang. Okay. Maaf Kak Akak tak dengar tadi saya cakap kan? Tak dengar apa-apa kan? Tak kenal Ani kan? Ani kenal? Saya tak kenal Ani, tapi saya tahu Kak. Tak, akak dengar Dengar, jelas. Bapa tak dengar tak boleh pula. Oi, panas pula hati aku dengan kau ni. Cepatlah sampai. Takut jadi dodol. Habis kalau dah suka tu tak masuk akal. Memanglah suka tak masuk akal, tapi masalahnya apa yang kau buat ni tak masuk akal. Oh, tak masuk akal Dah suka macam mana? Bukan masalah. Kalau kau dah suka seorang, buat seorang je lah. Tak payahlah nak ambil mak dia sekali. Mana benda kau ni? Package Kak. Tak kesian boleh. Mak dia tu. Bukan. Geram pula aku. Sabar je lah. Allah Akbar. Akak pula yang macam emosi pula. Ya memanglah beremosi. Allah ya Tuhan. Kenapa ya akak ada sedikit nasihat untuk saya ke supaya kau tadi kau cakap nak cari apa pasangan yang jujur. Macam mana kau nak jumpa pasangan yang jujur kalau kau pun tak jujur? Itulah Kak. Bagi nasihat saya macam mana nak jadi seorang lelaki yang jujur. Orang tak nasihatkan engkau. Engkau sendiri kena berubah. Kalau kau tak nak berubah, kalau kau malaon macam ni, tikus macam ni, malaon saya dapat Kak macam mana? Kita doa ya Allah ya Tuhan aku dapatlah pasangan yang baik, pasangan yang solehah, pasangan itu ini. Tapi perangai macam ni, apa masalah? Mampu Kak Yang masalahnya nyemak dia pun sanggup terima kau ni apa benda? Saya kesian dengan mak dia. Ada banyak lagi benda yang kau boleh kesiankan dengan cara yang lain. Kau boleh tolong dengan cara lain, bukan dengan cara macam ni. Ini anak kau pun kau sebat, mak dia pun kau sebat. Betul-betul marah ni Kak. Sebelum akak marah betul-betul ni Kak. Kan? Sebelum akak marah betul-betul. Saya nak tanya akak sikit. Masa akak naik kereta saya daripada tadi, saya nak tegur akak ni sebenarnya pelakon ke apa?
Akak berlakon. Patut lah. Saya tengok tadi muka akak, saya tengok macam kenal. Akak cool dulu. Akak jangan mau. Aku tengok cool ni. Nah. Tapi bila awak tak boleh ya. Tak, cerita dia macam ni. Akak jangan marah. Akak cool dulu. Okey. Dah cool Okey. Sebenarnya Kak, perjalanan yang akak naik daripada tadi sampai sekarang ni, sebenarnya perjalanan akak ni dirakam tau. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Ni kamera kecil. Jadi di sebelahnya kamera ni. Oh. Sebagai seorang pemandu taksi online, saya ada buat konten sikit lah. Macam tadi tu saya cakap bukannya betul-betul Kak. Nasib baik kan. Betul kau aku. Itulah. Saya masa ambil akak tadi, saya tengok akak ni macam pelakon, macam biasa tengok kan. Lepas tu saya tengok dekat apps ni, nama dia Nilam ni. Saya pernah ternampak akak punya TikTok, kadang-kadang akak buat live ke kan. Lepas tu saya nak menguatkan lagi saya punya tu sangkaan. Saya tanya Kak, rupanya betul Kak. Aduh Kak, tak sangka hari ni artis naik kereta saya Kak. Saya berasa teruja. Lepas tu akak pula kena prank pula dengan saya. Masya Allah Kak. Prank kalau tak aku tak tahu duduk tadi. Aduh, masa akak naik tadi, macam ada perasaan akak tengok tiba-tiba dapat driver taksi online yang bigo-bigo sikit macam saya ni. Kalau betul macam mana tu Kak? Mampus Kak. Tak, first fikir macam yelah. Macam cerita drama pula bercinta dengan mak pula. Dengan mak pun. Takkan dunia nyata ada benda. First aku punya fikir mungkin kau panggil pasangan kau mama tu, aku macam okey panggil mama, okey lah fine lah kan. Tak kisahlah sebab laki aku panggil aku baby. Tiba-tiba cakap nak anak dengan mak. Cakap sudah okey. Kat situ dah macam dah tak betul lah tu. Dah tak betul lah. Betul lah rasa macam macam nak buat marah. Aduh. Buat marah Kak, minta maaf Kak sebelum tu. Sebenarnya memang saya tengah buat konten ni taksi online. Tapi memang kau buat online taksi lah. Saya memang kerja buat taksi online. Apa kau tidak takkan akak dapat booking saya tadi. Memang tu, tapi saya akan macam inilah. Saya cakap buat konten dengan passengers tapi itu saya akan buat. Lepas tu saya akan minta persetujuan penumpang tu untuk masukkan video ni dekat mana-mana platform. Jadi dalam masa yang sama ni saya nak minta izin akak lah. Kalau boleh lah saya nak masukkan video ni ke platform saya. Boleh tak Kak? Boleh, tak ada masalah. Serius Kak? Boleh. Betul Boleh. Kau jangan makan. Boleh, tak masalah. Okey Kak, macam ni. Lagi satu Kak. Saya nak minta izin akak boleh tak sharekan sekali? Dia orang ni kadang-kadang dia orang, bang, mana bang dia punya IG, dia punya TikTok, dia punya apa, tak bagi kan? Boleh. Boleh Kak? Boleh. Akak ada apa platform? Akak ada TikTok, IG, Facebook. Semualah saya letak lah. Kejap lagi saya nak minta dengan Kak. Boleh Kak, serius? Oh ni nanti saya DM kat sini. Saya minta yang platform-platform yang lain. Boleh. Lagi satu Kak. Akak tak payah risau. Perjalanan ni akak tak payah bayar. Memang biasa macam itu. Saya kalau dah merapu-merapu macam ni memang percuma je lah. Untung lagi ni. Untung lah. Tapi sebelum tu Kak, saya betul-betul minta maaf. Minta maaf banyak-banyak Kak, sebab dah kenakan akak macam ni. Jangan serik datang ke Johor lagi Kak. Tak, insyaAllah cuma takutlah, sorry jugalah. Mungkin ada akak terkasar bahasa ke apa, sebab nak jadikan dua-dua. Tak apa Kak. Kalau saya jadi akak pun saya rasa macam akak juga. Sebab apa benda macam ni sepatutnya tak perlulah terjadi. Betul lah. Banyak kes sekarang ni. Jadi kita jadikan pengajaran lah kalau benda-benda yang telah berlaku tu kan. Terima kasih banyak Kak. Okey Kak, terima kasih Kak. Semoga akak terus sukses dengan apa kejayaan yang akak lakukan. Okey gang, aku dah letakkan semua platform akak tu nanti dekat description bawah. Kau jangan lupa follow akak ni. Tapi korang aku minta komen yang baik-baik lah untuk akak Nilam ni Okey Kak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Alright.